Pernah tak anda terfikir, bila kita baca tentang dasar pendidikan negara kita, semuanya nampak hebat, bertaraf dunia. Tapi bila kita tengok realiti kat sekolah, dalam bilik darjah, kenapa rasa macam lain sangat ya? Dalam perkongsian kali ni, kita nak cuba rungkai sikit misteri ni. Soalannya nampak macam simple kan? Kita ada pelan yang gempak yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi, apa yang tak kena sebenarnya? Kenapa mesej tu tak sampai ke sekolah? Jom kita siasat sama-sama. Okey, untuk kita faham masalah ni, kita kena mula dari atas. Dan yang ironinya, masalah ni bukan berpunca daripada perancangan yang lemah. Sebaliknya, perancangan kita sebenarnya sangat-sangat hebat. Cuba tengok senarai ini. Kita ada PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk reformasi besar-besaran. Lepas tu ada TS25, Program Transformasi Sekolah yang nak jadikan pembelajaran lebih seronok. Dan semestinya, Dasar Pendidikan Digital untuk bawa kelas kita ke era moden. Jadi, dari segi visi, memang dah ada. Dan kena ingat, pelan-pelan ni semua bukan calang-calang tau. Ia digubal dengan teliti dengan input daripada pakar-pakar dan perunding antarabangsa. Jadi, secara teorinya kita ada blueprint yang terbaik. Sebab itulah jurang antara apa yang dirancang dengan apa yang jadi tu lagi nampak pelik. Jadi, dekat mana masalahnya mula timbul? Selalunya, ia berlaku dalam satu proses yang kita boleh panggil lost in translation atau hilam dalam terjemahan. Istilah rasminya ialah jurang dasar pelaksanaan. Cuba bayangkan macam ni. Satu idea yang sangat bernas, sangat hebat dekat peringkat kementerian. Tapi bila idea tu turun satu tingkat ke satu tingkat, melalui pelbagai lapisan birokrasi, semangat dan mesej asal dia tu mula cair sikit demi sedikit. Ini dia perjalanannya. Mula-mula kat kementerian, ideanya besar, falsafahnya tinggi. Lepas tu turun ke JPN, Jabatan Pendidikan Negeri. Lepas tu turun lagi ke PPD, Pejabat Pendidikan Daerah. Dekat setiap peringkat ni, idea besar tadi dipecahkan, diringkaskan, sampailah ke tangan guru. Ia dah jadi macam satu senarai semak dan KPI je. Falsafah asal tu dah hilang entah ke mana. Jom kita tengok satu contoh sebenar supaya kita nampak dengan lebih jelas macam mana benda ni berlaku. Kita akan bedah siasat macam mana satu dasar yang hebat tu akhirnya cuma jadi perubahan kosmetik je. Okey, contoh kita ialah PAK21 atau Pembelajaran Abad ke-21. Ini antara inisiatif pendidikan yang paling popular beberapa tahun ni. Saya yakin anda semua mesti pernah dengar kan? Secara asasnya, falsafah PAK21 ni memang mantap. Ia nak lahirkan pelajar yang ada kemahiran 4C. Komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti. Pendek kata, kita nak ubah pelajar daripada jadi tong kosong yang tunggu diisi kepada jadi pencipta ilmu yang proaktif. Tapi, di sinilah berlakunya lost in translation tadi. Matlamat asal dia adalah untuk ubah cara cikgu berfikir dan cara cikgu mengajar dari akar umbi. Tapi apa yang jadi dekat kebanyakan sekolah, idea besar tu diterjemahkan jadi satu benda yang paling senang nak buat. Ubah susunan meja jadi berkumpulan. Nampak tak masalahnya? Falsafah dia nak pembelajaran berpusatkan murid. Tapi realitinya, cara mengajar ataupun pedagogi masih berpusatkan guru. Ya, meja dah duduk dalam kumpulan, tapi cikgu masih bercakap sorang-sorang kat depan dan murid masih sibuk salin nota. Yang berubah cuma fizikal, bukan kaedah pembelajaran tu sendiri. Benda ni macam bongkah ais. Perubahan yang kita nampak kat permukaan, macam susunan meja, borang-borang, senarai semak, itu cuma sebahagian kecil je. Perubahan sebenar yang lebih besar, iaitu perubahan cara mengajar, masih tersembunyi di bawah, tak terusik. Mungkin sebab guru tak dapat sokongan dan latihan yang cukup untuk buat perubahan besar tu. Okey, kita dah nampak masalahnya, kita pun dah tengok contohnya. Sekarang, jom kita simpulkan apa puncanya dan cuba fikirkan kat mana sebenarnya titik perubahan tu patut bermula. Petikan ni saya rasa memang merumuskan segalanya. Satu dasar yang penuh dengan falsafah murni akhirnya bertukar jadi satu siri senarai semak. Semangat dan jiwa reformasi itu hilang, digantikan dengan kerja-kerja pentadbiran untuk tanda kotak je. Jadi, inilah antara punca-puncanya. Gabungan kerenah birokrasi yang melecehkan, komunikasi yang tak sampai dari atas ke bawah, dan yang paling kritikal, latihan dan sokongan yang tak cukup untuk guru-guru kita yang berada di barisan hadapan. Jadi, kita kembali semula kepada soalan asal. Kalau dasar dan pelan kita dah memang hebat,
Mungkin masalahnya bukan pada apa yang kita nak capai, tapi lebih kepada bagaimana kita cuba capai matlamat tu. Adakah kita patut terus fokus pada guru semata-mata? Atau sebenarnya kita perlu baiki sistem yang sepatutnya menyokong mereka? Ini satu soalan yang sangat penting untuk kita semua fikirkan demi masa depan pendidikan negara kita.